Dalam 2 tahun kebelakangan ini, biji chia atau chia seeds hampir diangkat ke tahap dewa dan diberi gelaran superfood atau makanan hebat. Ramai orang mengatakan ia boleh menurunkan berat badan, melancarkan pembuangan air besar, menurunkan gula dalam darah dan melambatkan penuaan, seolah-olah ia adalah sebiji emas panjang umur. Oleh itu, ramai orang menganggapnya sebagai harta karun, menambahkannya ke dalam susu, menaburkannya di atas nasi atau menggaulnya ke dalam yogurt dengan penuh rasa gembira, menyangka bahawa mereka sedang mengamalkan gaya hidup sihat yang paling terkini. Tetapi saya ingin mengajak anda semua berhenti sejenak dan berfikir, adakah anda benar-benar memakannya dengan cara yang betul? Adakah makanan kesihatan yang anda makan dengan penuh harapan itu mungkin secara senyap-senyap berubah menjadi periuk api kesihatan yang tertanam di dalam tubuh anda? Ini bukan untuk menakut-nakutkan anda. Terdapat berita yang pernah melaporkan seorang wanita yang ingin kurus memakan biji chia dalam jumlah yang banyak setiap hari. Hasilnya bukan tubuh langsing yang diperolehi, sebaliknya dia mengalami sakit perut yang teruk dan penyumbatan usus akut. Bagaimana satu benda baik yang dipuji melambung tinggi boleh menghantar seseorang ke bilik rawatan? Dalam video hari ini, saya Dr. Rizwan Syafiq akan membawa anda meneroka dengan lebih mendalam kebenaran bermuka dua di sebalik biji chia yang tidak diketahui ramai. Ia boleh menjadi malaikat dan juga boleh menjadi syaitan. Ia boleh melawan kanser, tetapi mungkin juga membawa keradangan. Ia boleh melancarkan pembuangan air besar, tetapi juga boleh menyebabkan sembelit yang teruk. Rahsianya terletak sepenuhnya pada cara pemakanan. Kali ini saya akan menjelaskan perangkap maut dan keberkesanan tahap dewa biji chia sekaligus. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika anda benar-benar mengambil berat tentang kesihatan diri dan keluarga, sila klik butang subscribe dan hidupkan loceng notifikasi saluran teman kesihatan. Dengan cara ini, anda tidak akan terlepas lebih banyak ilmu kesihatan praktikal pada masa hadapan. Di sini kita merungkai kebenaran kesihatan yang tiada siapa mahu bincangkan. Saya juga berharap untuk mengetahui sama ada anda sudi bersama saya dalam perjalanan ini. Jika anda sedang menonton video ini dan merasai perkara yang sama, sila type nombor 1 di ruangan komen. Jika tidak, type kosong. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi pandangan anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, mari kita mulakan perjalanan kesihatan biji chia hari ini. Sebelum menilai baik atau buruk biji chia, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya ia. Biji chia, sejenis benih tumbuhan yang berasal dari selatan Meksiko dan Guatemala ini, keajaibannya berpunca daripada dua ciri terasnya yang unik. Ciri teras pertama, span penyerap air super. Sifat fizikal biji chia yang paling menarik perhatian ialah keupayaan menyerap air yang luar biasa. Menurut kajian jurnal pemakanan klinikal Amerika, biji chia kering yang bersentuhan dengan cecair akan menyebabkan serat larut air di permukaannya membentuk lapisan bahan seperti gel dengan cepat dan mampu menyerap air melebihi 10 hingga 12 kali ganda beratnya sendiri. Malah ada pendapat mengatakan sehingga 30 kali ganda. Ini bermakna satu sudu kecil biji chia kering boleh berubah menjadi satu gumpalan besar jeli bergil. Ciri ini adalah punca kepada banyak khasiat dan risikonya yang akan kita bincangkan dengan telinci nanti. Ciri teras kedua, kapsul pekat nutrisi. Jangan pandang rendah pada saiznya yang kecil. Biji chia umpama satu paket pekat nutrisi mikro. Tenaga dan nutrien yang terkandung di dalamnya sangat menakjubkan. Pertama, biji chia mempunyai kandungan serat makanan yang sangat tinggi. Ini adalah modal kebanggaan biji chia. Kandungan serat makanannya jauh melebihi makanan ruji harian kita. Kira-kira
9.8 kali ganda daripada beras, 2.6 kali ganda daripada oat dan 1.6 kali ganda daripada gandum. Serat-serat ini bukan sahaja memberikan rasa kenyang yang kuat, malah merupakan tukang cuci penting untuk kesihatan usus kita. Kedua, biji chia adalah omega, 3 dunia tumbuhan. Ia adalah salah satu makanan yang paling kaya dengan asid alpha-linolenik, ALA dalam alam semula jadi. ALA adalah sejenis asid lemak penting yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia dan mesti diperolehi daripada makanan, juga dikenali sebagai omega 3 tumbuhan. Satu kajian dari Universiti Harvard menunjukkan kandungannya bahkan 7 kali ganda lebih banyak berbanding ikan salmon dengan berat yang sama. Omega 3 memainkan peranan yang tidak boleh diganti dalam melindungi kardiovaskular, jantung dan saluran darah, menghalang tindak balas keradangan dan menggalakkan perkembangan otak. Ketiga, biji chia adalah sumber protein tumbuhan yang berkualiti tinggi. Ia mengandungi protein yang kaya dan merangkumi kesemua 9 asid amino penting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Komposisinya sangat lengkap, menjadikannya pilihan terbaik bagi golongan vegetarian dan penggemar kecergasan untuk menambah protein berkualiti. Keempat, biji chia kaya dengan mineral dan vitamin. Ia juga merupakan sumber berkualiti bagi pelbagai mineral seperti kalsium, fosforus, magnesium dan mangan. Terutamanya kandungan kalsiumnya yang lebih tinggi daripada susu dengan berat yang sama, menjadikannya suplemen kalsium yang sangat baik bagi warga emas yang perlu mencegah osteoporosis. Selain itu, ia juga mengandungi vitamin B kompleks, vitamin E dan pelbagai vitamin lain yang penting untuk mengekalkan fungsi tubuh. Setelah memahami ciri-ciri asas ini, barulah kita dapat memahami dengan lebih baik mengapa biji chia memiliki khasiat ajaib yang akan kita bincangkan seterusnya. Berikut adalah 5 khasiat ajaib biji chia. Khasiat pertama, penurunan berat badan. Ia adalah alat rasa kenyang semula jadi. Bagi rakan-rakan yang ingin mengawal berat badan, biji chia sememangnya pembantu yang berkesan. Kandungan serat makanannya yang tinggi akan mengembang apabila menyerap air dan memenuhi ruang yang besar di dalam perut, seterusnya menghasilkan rasa kenyang yang kuat dan berpanjangan. Ini umpama memakan sebiji jeli buah halimunan sebelum makan nasi. Secara semula jadi, ia akan mengurangkan pengambilan makanan utama, membantu kita mengawal jumlah pengambilan kalori harian dengan mudah. Pada masa yang sama, serat ini juga melambatkan kelajuan pengosongan perut, membolehkan kita tidak berasa lapar untuk tempoh yang lebih lama selepas makan, berkesan mengelakkan tabiat makan snack lewat malam. Khasiat kedua, menjaga kesihatan kardiovaskular sebagai pembersih saluran darah. Asid lemak omega 3 ALA dalam biji chia adalah jurutera teras dalam menjaga kesihatan jantung. Ia membantu menurunkan paras, kolesterol jahat dan trigliserida dalam darah, sambil meningkatkan nisbah kolesterol baik HDL, sekaligus mengurangkan risiko aterosklerosis pengerasan arteri. Selain itu, ia juga mengekalkan keanjalan dinding saluran darah, mempunyai kesan anti radang dan anti pembekuan darah yang sangat bermanfaat untuk mengekalkan tekanan darah yang stabil dan mencegah penyakit kardiovaskular. Khasiat ketiga, melancarkan pembuangan air besar dan memperbaiki fungsi usus. Serat makanan dalam biji chia, terutamanya serat larut air, adalah senjata ampuh untuk memperbaiki masalah sembelit. Ia menyerap air di dalam usus, menjadikan najis yang kering dan keras menjadi lembut dan lembab, serta menambah isi padunya,
menjadikannya lebih mudah untuk dikeluarkan dari tubuh. Pada masa yang sama, ia bertindak seperti berus kecil yang lembut, mampu merangsang dinding usus untuk melakukan pergerakan peristalsis, menolak najis ke hadapan, berkesan melegakan dan mencegah sembelit berfungsi. Khasiat keempat, menstabilkan gula darah selepas makan, sahabat baik pesakit diabetes. Bagi rakan-rakan yang perlu mengawal gula dalam darah, sifat gel biji chia menunjukkan kelebihan yang besar. Apabila biji chia bercampur dengan karbohidrat dalam makanan, gel yang terbentuk akan bertindak seperti lapisan pelindung yang membalut kanji. Lapisan ini memperlahankan kelajuan enzim pencernaan menguraikan kanji, seterusnya melambatkan kemasukan glukosa ke dalam darah. Hasilnya, puncak gula darah selepas makan akan menurun dengan ketara dan lengkung gula darah menjadi lebih landai dan stabil. Terdapat kajian khusus yang membandingkan pesakit diabetes yang memakan makanan yang ditambah biji chia, di mana kenaikan gula darah selepas makan mereka jauh lebih rendah berbanding pesakit yang memakan makanan biasa. Khasiat kelima, potensi kesan, anti-kanser, pengawal antioksidan tubuh. Biji chia mengandungi sejenis sebatian tumbuhan yang dipanggil lignan, yang merupakan antioksidan yang kuat. Tubuh kita akan menghasilkan bahan berbahaya yang dipanggil radikal bebas semasa proses metabolisme. Radikal bebas yang berlebihan akan menyerang sel-sel kita, menjadi punca utama penuaan dan peningkatan risiko pelbagai penyakit termasuk kanser. Manakala antioksidan seperti lignan boleh membantu kita menetralkan dan menyingkirkan radikal bebas yang berlebihan ini, melindungi sel daripada kerosakan, seterusnya memainkan peranan dalam membantu mencegah kanser dan melambatkan penuaan pada tahap tertentu. Walau bagaimanapun, seperti mana segala sesuatu di dunia ini mempunyai dua sisi, biji chia di samping membawa banyak manfaat, ia juga menyembunyikan beberapa risiko yang tidak boleh diabaikan, serta ia tidak sesuai untuk semua orang. Risiko dan pantang larang pertama, punca penyumbatan usus. Ini adalah risiko paling serius dan akut bagi biji chia. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, disebabkan sifatnya yang kuat menyerap air dan mengembang. Jika dimakan secara terus dalam keadaan kering tanpa minum air yang mencukupi, biji chia akan mengembang dengan cepat di dalam esofagus atau usus yang sempit, membentuk gumpalan yang melekit dan keras, lalu menyebabkan penyumbatan. Keadaan ini amat berbahaya dan merupakan pantang larang nombor 1 dalam penggunaan biji chia. Risiko kedua, kesan sampingan pengambilan berlebihan, ketidakseimbangan flora usus. Serat makanan yang berlebihan akan menjadi kenduri bagi bakteria berbahaya dalam usus, menyebabkan mereka membiak secara berlebihan dan menindas pertumbuhan bakteria baik, seterusnya mengganggu keseimbangan ekosistem mikro usus. Ini akan menyebabkan masalah kembung perut, senak dan sakit perut yang bertentangan dengan niat asal kita mengejar kesihatan. Selain itu, kerosakan pada lapisan mukus dinding usus juga boleh berlaku. Terdapat eksperimen haiwan menunjukkan bahawa selepas tikus diberi makan biji chia 3 kali ganda melebihi jumlah normal, lapisan mukus usus yang berfungsi sebagai pelindung menunjukkan tanda-tanda penipisan yang ketara. Lapisan mukus dinding usus adalah barisan pertahanan pertama yang melindungi usus kita daripada kerosakan fizikal dan kimia. Jika ia rosak, kesihatan usus akan menghadapi ancaman besar. Risiko ketiga, perangkap penyerapan nutrisi, kadar penukaran omega 3 yang sangat rendah. Tadi disebutkan bahawa kandungan omega 3 biji chia adalah
7 kali ganda salmon, tetapi terdapat satu perkara yang agak mengelirukan di sini. Allah berasaskan tumbuhan perlu melalui proses penukaran dalam tubuh manusia untuk menjadi DHA dan EPA yang benar-benar berkesan. Kajian menunjukkan kadar penukaran ini biasanya di bawah 5%, malah ada data yang menyatakan ia sekitar 0.5% sahaja. Ini bermakna sebahagian besar Allah yang anda makan terbazir begitu sahaja. Oleh itu, kita tidak boleh bergantung semata-mata pada biji chia untuk memenuhi keperluan tubuh terhadap DHA dan EPA. Seterusnya, kehilangan nutrisi dalam persekitaran berasid. Terdapat data eksperimen menunjukkan jika biji chia digabungkan dengan minuman berasid seperti jus oren, kadar penyerapan nutrisinya akan menjunam sebanyak 90%. Ini kerana persekitaran berasid akan merosakkan komponen nutrisi tertentu dalam biji chia, menjadikannya sukar diserap oleh tubuh manusia. Pantang larang penggunaan. Berikut adalah 4 golongan yang dilarang menggunakan biji chia. Golongan pertama, mereka yang mempunyai alahan. Orang yang alah kepada biji chia, bijan atau biji sawi, mustard seeds, mestilah dilarang sama sekali daripada menggunakannya. Golongan kedua, mereka yang mempunyai fungsi perut dan usus yang sangat lemah. Bagi pesakit gastrik yang teruk, ulcer perut atau sindrom usus iritabel, serat tinggi dalam biji chia mungkin menyebabkan kecederaan kedua pada mukosa perut yang sudah rosak atau merangsang usus yang sensitif secara berlebihan, memburukkan lagi gejala sakit perut dan cirit-birit. Golongan ketiga, pesakit tekanan darah rendah. Kesan penurunan tekanan darah oleh biji chia mungkin menyebabkan tekanan darah pesakit menjadi lebih rendah, mencetuskan pening, lemah badan dan ketidakselesaan lain. Golongan keempat, mereka yang sedang mengambil ubat-ubatan tertentu, terutamanya pesakit yang sedang mengambil ubat pencair darah, antikoagulan atau ubat darah tinggi. Biji chia mungkin meningkatkan kesan ubat dan menimbulkan risiko. Sila dapatkan nasihat Dr. Rizwan Syafiq atau doktor anda sebelum menggunakannya. Setelah mengetahui risiko dan pantang larang, kita boleh mengambil langkah yang betul. Melalui kaedah pemakanan yang betul, kita dapat memaksimumkan manfaat dan mengelakkan risiko. Kaedah penggunaan biji chia yang betul, prinsip asas, rendam kembang, jumlah sederhana dan padanan rendah asid. Pertama, mesti direndam kembang. Tidak kira apa cara sekalipun anda memakannya, biji chia mesti direndam terlebih dahulu dengan cecair yang mencukupi seperti air, susu atau yogurt sekurang-kurangnya 15 hingga 20 minit sehingga ia membentuk gel sebelum dimakan. Kedua, kesederhanaan adalah kunci. Berdasarkan umur dan keadaan tubuh, cadangan pengambilan harian adalah seperti berikut. Kanak-kanak 5-10 tahun, 5-10 gram sehari. Remaja sekitar 15 gram sehari. Orang dewasa yang sihat sekitar 20 gram, kira-kira 2 sudu besar sehari. Warga emas disarankan mengurangkan kepada 15 gram sehari disebabkan fungsi pencernaan yang menurun dan sebaiknya dikisar menjadi serbuk supaya lebih mudah dihadam. Atlet boleh menambah sehingga 30 gram sehari tetapi perlu diambil secara berperingkat dan memastikan minum air yang mencukupi. Ketiga, kombinasi padanan emas. Air, suam, susu, yogurt tanpa gula, air soda, persekitaran cecair yang neutral atau sedikit beralkali ini paling sesuai untuk pembebasan dan penyerapan nutrisi biji chia. Elakkan gabungan dengan jus oren,
air lemon, kopi, teh pekat dan semua minuman berasid lain kerana ia akan menjejaskan penyerapan nutrisi dengan serius. Sudah panjang lebar kita bicara, jadi bagaimanakah sebenarnya cara makan biji chia supaya ia hanya memberi kebaikan dan tidak mendatangkan masalah? Berikut adalah 3 cara makan ajaib yang paling disyorkan oleh pakar pemakanan untuk memaksimumkan nutrisi dan keselamatan. Cara pertama, percambahan. Enzim aktif membuka kunci gedung nutrisi yang sedang tidur. Kaedah ini kedengaran sangat profesional tetapi pelaksanaannya sangat mudah. Ini adalah teknik terunggul untuk memaksimumkan nutrisi biji chia. Langkah operasi, masukkan 1 bahagian biji chia ke dalam bekas bersih, tambah 3 hingga 4 kali ganda air bersih untuk merendamnya. Letakkan bekas di tempat yang hangat dan gelap. Suhu paling ideal adalah 25 hingga 30 darjah Celsius setiap 4 hingga 6 jam. Buang air lama dan bilas biji chia dengan lembut menggunakan air bersih, kemudian ganti dengan air baharu untuk mengekalkan kelembapan dan kebersihannya. Kira-kira 24 hingga 48 jam kemudian, anda akan terkejut mendapati biji chia telah mengeluarkan tunas-tunas putih yang kecil dan halus. Biji chia yang telah bercambah boleh terus digaulkan dalam salad atau dikisar ke dalam smoothie buah-buahan. Prinsip saintifik. Semasa proses percambahan perubahan kimia yang menakjubkan berlaku di dalam biji chia. Pertama, aktiviti enzimnya akan meningkat secara geometri. Contohnya, aktiviti enzim amilase dan protease akan meningkat 3 hingga 8 kali ganda. Ini sangat membantu tubuh kita mencerna dan menyerap nutrisinya. Kedua, percambahan dapat memecahkan bahan anti-nutrisi dalam biji chia yang menghalang penyerapan mineral seperti asid fitik, membolehkan unsur surih seperti kalsium dan zat besi digunakan dengan lebih baik oleh tubuh. Data kajian menunjukkan bahawa biji chia yang telah bercambah mempunyai kandungan vitamin C yang meningkat 2 hingga 3 kali ganda dan kadar penggunaan protein juga meningkat 10% hingga 15%. Cara kedua, nisbah gel emas. Titik keseimbangan terbaik antara tekstur, nutrisi dan keselamatan. Ini adalah kaedah yang paling disyorkan untuk penggunaan harian, mudah dan berkesan. Nisbah emas. Sila ingat nombor ni, 1 nisbah 10. 1 bahagian biji chia dipadankan dengan 10 bahagian cecair. Contohnya, 10 gram biji chia kira-kira 1 sudu besar dipadankan dengan 100 ml air atau susu. Langkah operasi selepas mencampurkan biji chia dan cecair, kacau rata dengan sudu mengikut satu arah, kemudian biarkan selama 15 hingga 20 minit supaya ia benar-benar membentuk gel. Padanan naik taraf. Untuk meningkatkan lagi rasa dan manfaat kesihatan, anda boleh menambah yogurt dan madu. Probiotik dalam yogurt boleh bekerjasama dengan serat makanan biji chia untuk mengawal flora usus, berkesan mengurangkan kembung perut. Manakala madu bukan sahaja menambah rasa tetapi juga melancarkan usus. Gel biji chia yang dihasilkan begini mempunyai tekstur yang kenyal dan licin, rasa masam manis yang sedap, menjadikannya pencuci mulut sehat yang terbaik. Cara ketiga, kaedah pemandulan gelombang mikro 30 saat, insurans terakhir untuk keselamatan. Jika anda kurang yakin dengan kualiti biji chia yang dibeli, atau ia telah disimpan lama selepas dibuka, anda boleh menggunakan kaedah ini untuk membasmi kuman dengan cepat. Langkah operasi. Masukkan biji chia ke dalam mangkuk seramik atau kaca yang selamat untuk ketuhar gelombang mikro. Perhatikan jangan isi terlalu penuh, paling banyak sehingga 2/3 bekas. Masukkan ke dalam microwave
Gunakan api sederhana rendah perhatian, bukan api tinggi, dan panaskan selama 30 saat. Selepas pemanasan tamat, jangan terus buka pintu microwave. Biarkan ia di dalam menggunakan haba baki selama 1 atau 2 minit lagi untuk memastikan kesan pembasmian kuman lebih sekata. Prinsip saintifik, kesan haba dan bukan haba gelombang mikro boleh bertindak bersama untuk membunuh mikroorganisma seperti kulat dalam masa yang sangat singkat, tetapi kerana masanya pendek dan suhu tidak terlalu tinggi, ia dapat mengekalkan komponen nutrisi dalam biji chia semaksimum mungkin tanpa merosakkannya. Akhir sekali, cara mengenal pasti biji chia. Belajar cara memilih biji chia yang berkualiti dan selamat adalah langkah pertama untuk menikmati manfaatnya. Langkah pertama, hidu bau. Biji chia berkualiti tidak mempunyai sebarang bau pelik. Paling banyak hanya bau tumbuhan yang ringan. Jika terhidu bau hapak, masam, tengik atau bau minyak yang telah rosak, itu adalah produk berkualiti rendah dan jangan sekali-kali membelinya. Langkah kedua, lihat rupa. Biji chia yang baik mempunyai butiran yang berisi, saiz yang seragam, permukaan yang licin dan mempunyai kilauan semula jadi. Jika warna biji chia kusam, saiz tidak sekata, malah ada ketulan, serpihan atau tumpuk kulat yang boleh dilihat dengan mata kasar, maka kualitinya meragukan. Langkah ketiga, ujian air. Ini adalah kaedah pengesanan yang paling berkesan. Ambil satu sudu biji chia dan masukkan ke dalam air bersih kemudian kacau. Biji chia yang berkualiti akan menyerap air dengan cepat dan tenggelam secara sekata ke dasar air. Jika sejumlah besar biji chia terapung di permukaan air untuk masa yang lama, ini menunjukkan ia mungkin telah berkulat menyebabkan ketumpatannya menjadi ringan atau bercampur dengan bendasing. Tidak disarankan untuk menggunakannya. Baiklah rakan-rakan sekalian, penerokaan mendalam mengenai biji chia ini telah sampai ke penghujungnya. Saya percaya melalui penjelasan terperinci hari ini, anda semua sudah mempunyai pemahaman yang sangat mendalam tentang benih kecil ini. Kita tahu bahawa ia adalah gedung nutrisi yang kaya dengan serat makanan, omega 3 dan pelbagai mineral yang boleh mengukuhkan kesihatan kita. Tetapi pada masa yang sama, ia juga adalah pedang bermata dua yang perlu kita kendalikan dengan berhati-hati. Cara makan yang salah boleh membawa pelbagai masalah dari penyumbatan usus hingga pembaziran nutrisi. Di akhir video ini, ada beberapa perkara yang perlu saya ingatkan lagi untuk perhatian semua. Pertama, merendam adalah peraturan wajib. Sila ingat, walau apa pun berlaku, jangan makan ia secara kering. Biarkan ia minum air dalam mangkuk sehingga menjadi gel yang licin sebelum masuk ke mulut. Ini adalah langkah pertama menjamin keselamatan. Kedua, kesederhanaan adalah kebijaksanaan. Tubuh kita ibarat ladang tanaman. Baja yang terlalu banyak akan merosakkan benih. 1 hingga 2 sudu kecil, kira-kira 15-20 gram, setiap hari sudah memadai. Kesihatan terletak pada konsistensi, bukan pada kuantiti yang banyak. Ketiga, kelembutan adalah keprihatinan. Usus dan perut kita memerlukan layanan lembut. Masukkan biji chia yang telah direndam ke dalam bubur atau sup dan masak bersama. Biarkan ia menjadi lebih lembut dan mudah dihadam. Ini adalah keprihatinan terbaik untuk tubuh kita. Keempat, mendengar adalah panduan. Tubuh anda adalah doktor terbaik. Selepas makan, rasakan tindak balas tubuh dengan teliti. Jika berasa selesa dan lawas, teruskan. Jika rasa kembung atau tidak selesa, perlu kurangkan jumlah atau hentikan seketika. Kelima, padanan adalah ilmu. Ingat,
Sahabat baiknya ialah air, susu dan yogurt. Musuhnya ialah jus oren, kopi dan minuman berasid. Pilih pasangan yang betul supaya nutrisi tidak terbazir. Kesimpulannya, biji chia adalah bahan makanan anugerah alam, tetapi ia memerlukan kita menggunakan ilmu dan kebijaksanaan untuk melayaninya dengan betul. Semoga video saluran teman kesihatan hari ini dapat membantu anda benar-benar memahami biji chia supaya pada masa hadapan ia hanya memberi semangat kepada kesihatan anda dan tidak menyusahkan tubuh anda. Jika video hari ini benar-benar membantu anda, sila tekan butang like dan langgan saluran kami. Jangan lupa kongsikan kepada rakan-rakan yang memerlukan. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya bersama saya Dr. Rizwan Syafiq.